satu demi satu universiti-universiti yang dahulu ni itu agak radikal akhirnya mengalami tekanan kewangan kerana kerajaan tak mau bagi wang. Oh, kamu duk mengajar critical theory, kamu mengajar falsafah, benda ni semua tak berguna. Pendidikan itu adalah hak kita, berhak untuk belajar, dan masyarakat tak kayalah orang miskin pun ada hak untuk belajar. Universiti manakah yang dapat membina satu fakulti yang fokusnya kepada ekonomi, tapi ekonomi tradisional? Buat saya itu adalah satu topik yang menarik, dan kalau mengikut ranking itu, mungkin universiti-universiti selatan lebih canggih, lebih ke depan kalau dibandingkan dengan Harvard atau Yale. Kita nak pentadbiran yang tulus, yang ikhlas, yang terbuka, yang bertanggungjawab, beramanah dan lain lagi. Tapi konsep development itu tak penting. Tiba-tiba ia menjadi penting. Ia menjadi penting daripada abad ke-19 apabila kita lihat wujudnya fenomena kolonial kapitalisme. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Sejarah yang Tak Diajar. Kini kita di episod ketiga, Prof, bersama dengan Prof Farish yang merupakan profesor di Universitas Islam Internasional Indonesia dan juga merupakan profesor fellow di ISTA UIA. Episod ketiga, Prof, alhamdulillah berlanjutan kita punya podcast Sejarah yang Tak Diajar. Dan kalau 2 minggu yang kita sudah membincangkan tentang zombie, kita juga sudah bercakap tentang betapa pentingnya nilai muzium dalam kalangan kehidupan dan juga masyarakat kita. Saya rasa kita boleh beranjak, Prof, kepada satu perkara yang saya kira penting juga untuk kita perbincangkan, dan sukalah hati saya kalau dapat mendengar buah pandang Prof, khususnya berkaitan dengan sistem pendidikan kita pada hari ini. Sebab biasa, Prof, kalau kita meneliti antara kata-kata yang selalu diungkapkan tentang sistem pendidikan kita ni, orang bercakap tentang universiti kita ni seperti kilang, melahirkan pekerja. Pendidikan kita sudah menjadi alat komoditi, sudah menjadi perkara untuk memenuhi logik pasaran, bukan lagi untuk membangunkan nilai manusiawi dalam diri dan masyarakat kita. Mungkin kita mulakan dekat situ, Prof. Okey, baik. Utamanya saya rasa kalau kita nak cakap tentang pentingnya pendidikan, proses pendidikan, dan ini merupakan satu fenomena global, bukan hanya melibatkan Malaysia, tapi saya rasa di seluruh dunia. Jadi mungkin saya dapat kutip sikitlah daripada pengalaman saya sendiri, kerana saya dah mengajar di Eropah, di England, di Belanda, di Perancis, di Germany, dan juga di seluruh Asia Tenggara, di Malaysia, Singapura, Filipina, dan sekarang di Indonesia. Jadi kalau kita buat bandingan sistem pendidikan, yang ada beberapa faktor yang saya rasa penting. Tapi kita mula dengan satu poin yang saya rasa kita selalu lupa, iaitu kita nak kena bedakan antara proses belajar, proses pembelajaran itu, dan institusi pendidikan. Ini dua benda yang berbeza. Satunya itu institusi, itu lembaga. Ia merupakan satu yang ada strukturnya, ada relasi kuasanya, ada aspek kapitalnya dan lain-lain lagi. Dan proses belajar, sebenarnya, dan ini yang saya tekankan berkali-kali, bahawa kita boleh belajar di mana pun. Kita boleh belajar di mana pun. Dan tak semestinya orang yang nak belajar tu harus pergi ke universiti atau college atau sekolah pun, kerana proses belajar tu buat saya adalah satu proses yang tak berhenti. Kita malah saya galakkan bahawa kita belajar sampai matilah, dan kita dapat belajar di mana pun. Bangunan itu, tempat itu, tak kiralah college ke politeknik ke universiti, itu hanya bangunan, struktur, dan kita lihat di masa ini di banyak negara, khususnya di rantau Asia yang membangun dengan pesat, telah wujud trend di mana kita lihat banyak universiti yang baru, yang canggih, yang mengedepankan aspek arkitekturnya, iaitu bangunan besar, gedung besar, auditorium besar, ada taman, ada kampus dan lain-lain lagi. Tapi itu tak semestinya bermakna bahawa pendidikan itu berlaku. Tak semestinya bermakna bahawa
idea-idea baru itu dapat lahir dalam keadaan begitu, kerana yang penting adalah ekosistem budaya belajar tu harus ada. Kalau tak ada tu, tak kira lah kita nak bangunkan auditorium sebesar mana pun, dewan lecture sebesar mana pun, itu tak akan berlaku selagi tak ada budaya ingin belajar. Jadi itu satu. Keduanya, kita harus ingat bahawa proses belajar ini merupakan satu fenomena sosial, ya. Bahawa ilmu itu wujud dalam konteks perbincangan kita. Ya. Apabila kita bincang, kita mengkritik, kita menyoal bersama. Jadi ia lahir dari interaksi antar manusia. Dan tak ada, bukan dikandung dalam buku atau laptop atau komputer. Jadi apa yang saya lihat yang telah berlaku dalam masa lebih 30 tahun ni, saya dah dalam bidang akademik lebih 30 tahun, ya, adalah perubahan di mana universiti khususnya yang sepatutnya merupakan tempat di mana idea-idea baru itu wujud dan berlakunya perbincangan yang serius, yang akademik, mengikut hukum-hukum dan norma-norma akademik tertentu, itu sekarang ni telah menjadi seperti yang saudara kata tadi kan, dia mengubah wajahnya hingga universiti itu adalah satu tempat di mana ia mengeluarkan ijazah, ya. Dan di sinilah wujudnya kritik, ya, bahawa universiti itu dah jadi kilang, dia jadi kilang ijazah. Dan dalam proses yang makan masa 30 tahun ni, saya juga lihat bahawa telah berlaku perubahan dalam budaya akademik kita. Bukan hanya di kalangan pensyarah-pensyarah, cikgu-cikgu, tapi juga di kalangan pelajar sendiri. Ya. Jadi sekarang ni kalau saya tanya di universiti saya di Indonesia, untuk tiap-tiap tahun kita akan buat wawancara dengan setiap pelajar yang ingin masuk ke fakulti kita. Kita tanya, kenapa kamu nak datang ke sini? Apa yang kamu nak belajar? Jawapannya semakin sama, ya, iaitu saya nak kerja. Saya nak kerja. Jadi ijazah ni penting kerana saya nak cari kerja. Jadi ijazah itu menjadi seperti pasport, ya, yang akan membawa kita ke kehidupan yang lebih bagus, ya, dengan impian idea hidup kelas menengah, dengan kerja yang tetap, dengan rumah, dengan kereta dan lain-lain lagi. Jadi apabila itu berlaku, saya merasa agak kecewa lah, kerana saya rasa jarang sekali, ya, kita lihat saya lah ketemu pelajar-pelajar yang datang ke universiti kerana ingin belajar. Tapi sebabnya selalunya tak ada hubung kaitnya dengan proses membina ilmu bersama. Tapi hanya untuk mendapat ijazah. Tapi kenapakah ini berlaku? Nah, ini bukan masalah khusus kepada Malaysia. Ini merupakan masalah yang melibatkan semua universiti, semua lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia, dan dia bermula di barat. Ya. Apabila saya di England tahun 80-an, 90-an, kita dah lihat, ya, mulanya proses ini. Pada zaman itu, zaman Perdana Menteri Margaret Thatcher, dan beliau mengedepankan agenda transformasi ekonomi yang baru, mengikut ideologi neoliberal dia. Dan mulai daripada masa itulah, tahun 80-an, 90-an, kita lihat apa yang berlaku di England dan negara-negara yang terbangun, di Perancis, di Germany, di Amerika, proses di mana universiti ini dianggap bukan hanya kilang, tapi tempat yang melahirkan kelas menengah, kelas profesional, ya, kelas profesional. Dan telah berlaku satu perubahan yang penting, iaitu pihak kapital, iaitu industri, diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam proses membuat rancangan tentang masa depan pendidikan. Jadi syarikat-syarikat besar akan merayu kepada pihak pemerintah dan kata, okey, kita nak orang-orang begini. Kita tak mau lagi pelajar-pelajar sastra, sejarah, falsafah. Ini tak penting. Yang kita nak engineer, kita nak pakar-pakar ekonomi dan lain-lain lagi. Dan oleh kerana semua universiti, khususnya universiti awam, ya, state universities, ya, bergantung kepada wang daripada kerajaan, jadi mereka terpaksa akurlah, ya, dengan permintaan-permintaan yang datang, arahan-arahan yang datang dari atas, di mana kita lihat subjek-subjek yang diajar, topik, disiplin, metodologi yang diajar tu mula diubah sikit demi sedikit, sikit demi sedikit.
Tragedi kita di negara-negara membangun, negara-negara selatan adalah kita mengikut model barat. Ya. Suka tak suka itu realitinya. Ya. Universiti-universiti kita ini semua mengikut model barat dan kita mengikut trend-trend yang telah ditentukan di barat. Jadi apabila mereka bergerak ke arah itu, dan di sinilah masuklah juga budaya KPI, budaya rankings dan lain-lain lagi, kita mengejar ranking, ya. Dan kita juga ingin membuktikan kepada dunia bahawa kita ni negara yang membangun. Tapi apabila kita nak membuktikan kepada dunia ni siapa? Dunia ni bukan Afrika, bukan Amerika Selatan, ya. Bukan Asia Timur. Kita nak membuktikan kepada barat bahawa kita moden mengikut model mereka yang ditentukan oleh mereka. Jadi inilah saya rasa masalah yang dihadapi oleh universiti-universiti di negara-negara membangun, khususnya di rantau kita, Asia Tenggara, dan amat susah untuk kita keluar daripada proses ini kerana universiti kita tu adalah sebahagian daripada ekonomi yang lebih luas. Ya? Dan ekonomi kita pun telah terjebak masuk dalam proses mengikut ideologi neoliberal economic gini. Ya? Jadi universiti itu sebenarnya hanya satu simptom. Masalahnya jauh lebih besar. Jadi balik kepada soalan asal, kalau itu yang berlaku di universiti, di manakah kita mendapat pengetahuan, knowledge, ya, di mana kita mendapat pengetahuan. Nah, dalam zaman ini, zaman yang begitu canggih dengan media sosial dan apps dan internet dan lain-lain lagi, kita lihat banyak idea-idea yang baru itu wujud, tapi ia tak wujud dari universiti. Ia datang dari luar, ya. Kerana universiti itu telah mengikut satu model seperti acuan, ya, yang kalau kita buat acuan kuih itu semua sama. Jadi pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti kita pun semua sama. Ya. Dan ini justifikasinya adalah ini bermakna kita melahirkan graduan-graduan yang dapat bersaing dalam sistem ekonomi yang lebih besar, lebih luas, ya, ekonomi global. Tapi pada saat yang sama, ini juga bermakna bahawa tak ada apa-apa yang original yang keluar daripada kita. Jadi soalan yang paling penting buat saya adalah apakah peranan yang harus dimainkan oleh universiti untuk negara-negara membangun, negara-negara selatan, ya. What is the university for in the south? Nah, ini siapa pun belum jawab lagi. Tapi Prof, sebab dia begini, dia selain daripada kurikulum yang mungkin disaring mengikut kehendak industri, sebab itu kita akan melihat biasanya sains sosial ataupun seni, falsafah. Ini antara kursus-kursus yang mungkin tidak mendapat tempat yang begitu luas dalam industri, maka proses penawaran juga mengecut di universiti-universiti. Dan akhirnya kos yang ditawarkan tu haruslah yang lebih mesra dengan industri. Itu adalah pengajian yang rasmi. Tetapi antara hal-hal lain yang sebenarnya kalau kita lihat dalam universiti juga, ada elemen-elemen pembelajaran yang dibentuk secara tidak rasmi. Sebagai contoh disiplin, persaingan. Kita harus untuk memberi patuh kepada autoriti. Itu kan juga sebenarnya hal-hal yang tak rasmi apabila mereka peroleh benda itu di dalam sistem universiti dan mereka keluar, benda tu sebenarnya juga memberikan suatu secara dalamannya telah menyediakan mereka untuk masuk blend dengan cantik di dalam sistem kapitalis di luar lah. Contohnya adalah kita akan mengekalkan menerima sistem hierarki ataupun dia kalau disiplin tadi adalah tentang productivity, sejauh mana kita boleh menjadi orang yang lebih produktif apabila berada di luar. Jadi dia seolah-olah mengepung di setiap sudut daripada pembelajaran rasmi hingga pembentukan mindsetting kita, Prof. Ya, benar. Dan di sini mungkin kita dapat balik kepada idea-idea Paulo Freire. Paulo Freire apabila beliau menulis tentang proses pedagogi itu sendiri. Ya. Nah, buat saya, kita golongan akademik ya harus sedar bahawa kerja kita pun, ya, usaha kita, kerja kita ni dalam proses mengajar dan untuk membina ilmu itu merupakan satu proses dan tiap-tiap proses ada norma-normanya juga. Ya. Dan oleh kerana itu, kita tak dapat asingkan proses pencarian ilmu, pembinaan pengetahuan daripada proses-proses kuasa dan relasi kuasa. Ya. Jadi,
elemen disiplin yang disebut tadi kan, ini bawa kita balik kepada Foucault ya, dan di mana knowledge and power itu saling berhubung ya, saling berhubung ya, hubung kait itu sangat kuat. Kerana kita tahu bahawa apa pun pengetahuan yang wujud dalam proses yang begitu disiplin gini kan, ia telah mengalami proses regimentation ya, dia menjadi satu regimen, satu disiplin yang akhirnya akan mendisiplinkan manusia itu juga. Jadi oleh kerana itulah saya rasa khususnya untuk golongan akademik seperti saya ya, kita harus sensitif kepada isu ini. Kerana itulah apabila saya belajar dulu di England di tahun 80-an, saya belajar di University Sussex University. Sussex University itu saya rasa telah membentuk pendekatan dan pendirian saya terhadap proses pendidikan ini sendiri ya, kerana Sussex pada waktu itulah tahun 80-an kan merupakan satu universiti yang sangat radikal ya. Banyak profesor-profesor kita tu datangnya daripada Oxford dan Cambridge, iaitu universiti elit. Tetapi mereka ni merupakan profesor yang benci kepada budaya feudal Oxford dan Cambridge. Jadi mereka mengekalkan disiplin mengajar, meneliti dengan kritikal, tapi pada saat yang sama mereka membuang semua elemen feudal yang dengan pakaian seragam, dengan nak pakai kot lah, nak pakai topi lah, nak pakai jubah semua tu kan. Buat mereka ni semua tak penting, ini semua hanya ritual aja. Ini aspek kosmetik ya, untuk pelancong datang ambil gambar. Tapi universiti kita tu kalau lihat bangunan ni pun dah buruk ini universiti generasi baru yang wujud di England pada tahun 60-an, di mana pada waktu itu telah wujud rasa di kalangan masyarakat bahawa pendidikan itu adalah hak. Kita berhak untuk belajar, dan masyarakat tak kayalah orang miskin pun ada hak untuk belajar. Jadi universiti-universiti generasi baru ini yang ditubuhkan dalam tahun 60-an, dia ditubuhkan dengan agendanya sendiri, iaitu untuk mendemokratiskan ya, proses demokratisasi pendidikan, di mana tak kiralah kamu ni elit ke miskin ke, kamu ada hak untuk belajar. Jadi kita buang elemen-elemen feudal tu, tapi kita mengekalkan tradisi intelektual yang sangat fokus dan disiplin pada waktu itu. Dan di universiti saya waktu itu norma-norma ya yang kita anggap biasa dalam dunia akademik itu semua dibuang. Ya, termasuklah apabila kita berinteraksi dengan profesor kita menggunakan nama aja ya. Hello John, hello Michael gitu kan. Nah, saya mengekalkan tradisi itu hingga ke hari ini. Malah dalam kelas saya melarang pelajar-pelajar saya untuk manggil saya doktor atau profesor. Kerana saya kata doktor, profesor itu kerja saya, bukan nama saya. Nama saya Farish. Jadi kamu mesti panggil saya Farish. Kalau kamu tak nak panggil saya Farish, saya fail. Kerana kamu dah gagal. Ya. Dari perspektif saya, kamu telah gagal. Kerana apakah? Nah, di sini kita lihat pada masa itu ya, saya rasa saya amat beruntunglah kerana saya masuk ke dalam dunia akademia ni pada masa di mana semangat akademik tu masih ada lagi. Kita masih daya kita untuk melawan trend neoliberal ini masih ada pada waktu itu. Dan saya cuba mengekalkan budaya itu dalam kerja saya juga. Jadi pada masa itu kita lihat idea Paulo Freire itu iaitu lecture kita ni bukan seperti pensyarah yang jatuh dari langit ya, membawa ilmu daripada langit dan pelajar-pelajar ni ambil kutip apa yang keluar tu. Kita mula dengan idea bahawa pensyarah dan pelajar itu adalah berada dalam satu relasi di mana kita bersama dalam tutorial tu, kita bersama cuba mengupas. Hari ini kita nak telitikan konsep kuasa, power. What is power? Jadi kita kupas bersama. Ya. Apabila itu berlaku, pelajar tu rasa bahawa cikgu saya, guru saya tu tak ada ilmu, tapi dia dapat mengajar saya bagaimana nak fikir agar saya dapat kenal, faham, tahu tentang benda-benda begini. Jadi ini mengikut prinsip Paulo Freire ya, the idea bahawa pendidikan itu adalah satu proses sosial. Nah, ini mula berubah
ujung tahun 90-an, awal abad ke-21, di mana kita lihat satu demi satu universiti-universiti yang dahulu ni itu agak radikal akhirnya mengalami tekanan kewangan kerana kerajaan tak mau bagi wang. Kamu duk mengajar critical theory, kamu mengajar falsafah, benda ni semua tak berguna. Jadi kita hanya akan memberi wang kalau kamu mengajar disiplin yang kita nak, iaitu accounting, banking, financing dan lain-lain lagi. Nah, tragedinya 20-30 tahun kemudian, disiplin-disiplin ini yang dahulunya dipromosikan, sekarang dah tak berguna. Kerana AI. Sekarang kalau nak belajar accounting pun, buat apa? Kalau lulus pun, AI dah buat kerja tu kan. Tapi AI tak boleh buat falsafah. Hingga kali ni, AI tak boleh buat falsafah. Jadi, sekarang kita lihat, ini adalah satu tragedi buat saya, tapi ia juga sangat ironik kerana proses perubahan ini didorong oleh golongan oligark, golongan kapitalis yang ingin melahirkan, mewujudkan kerja-kerja untuk industri mereka, tapi akhirnya perubahan industri itu sendiri akhirnya membuat mereka ni hilang kerja. Jadi ini kan soalan yang kita patut tanya. Buat saya, balik kepada soalan saya, apakah peranan yang harus dimainkan oleh universiti di negara-negara membangun, negara seperti Malaysia, Indonesia, Filipina Dan saya rasa masalah-masalah yang dihadapi oleh kita ni adalah masalah yang serius perubahan pola kerja, corak kerja, gaya hidup kita semua berubah kerana AI, teknologi IT dan lain-lain lagi. Kita hidup sekarang di zaman pasca kapitalis, post-capitalist, post-industrial society, di mana berpuluh-puluh bidang kerja akan hilang dalam masa beberapa tahun seperti yang contoh yang saya berikan. Accountancy sekarang AI boleh buat, financing AI boleh buat, banking AI boleh buat. Jadi kalau begitu, apa yang kita duk ajar? Jadi kalau kita tak berhenti sebentar kita pause sedikit dan kita tanya soalan-soalan ini, kalau kita harapkan industri saja untuk menentukan masa depan hala tuju universiti kita, saya rasa ini mungkin akan membawa kita kepada keadaan di mana kita mengulangi masalah yang dulu. We keep repeating the same mistakes. Mungkin penonton yang menonton dia berharap untuk saya bertanya soalan yang sudah 2 kali Prof tanyakan, itu apakah peranan yang patut dimainkan khususnya di universiti negara sedang membangun. Cuma saya nak memberikan sedikit lagi, membincangkan sedikit lagi tentang fenomena pendidikan ini, iaitu apabila Prof membangkitkan tentang wujud profesor-profesor ataupun guru-guru yang mempunyai pemikiran yang kritis, tetapi benda itu kan terhakis. Dan saya rasa kita boleh bersetuju Prof bahawa bagaimana sistem pendidikan itu apabila kapitalis sistem ini dia makin lama dia mengejak, dia makin lama dia makin mengental, makin lama dia makin menghakis. Jadi kalau meresap. Jadi kalau dulu mungkin masih ada mereka yang bersifat kritis, tetapi sekarang produk-produk ataupun mahasiswa ataupun mungkin guru-guru yang lahir daripada institusi perguruan sekalipun susah lagi untuk mendapat mereka yang boleh berfikir secara kritis, sebab sistem itu sendiri pun melahirkan orang yang memenuhi citarasa pasaran. Jadi citarasa pasaran ini berseberangan ataupun bertentangan dengan mereka yang berfikiran kritikal. Jadi tidak akan melihat bahawa keadaan itu akan makin lama membarah, makin lama membarah, makin lama membarah. Ya dan tidak. Kerana memang proses itu kita dapat lihat di depan mata kita kan. Kita lihat bagaimana sekarang bidang perubatan pun dah dijadikan komoditi. Jadi wujudnya medical tourism. Jadi datang melancong dan masuk hospital sekali kan. Dan sekarang universiti pun dipromosikan sebagai satu yang mempunyai daya tarik untuk pelajar-pelajar asing datang kerana mereka bayar yuran lebih tinggi. Jadi kita lihat fenomena di Eropah, di Amerika, di Australia, di mana pelajar-pelajar dari luar, pelajar dari China sangat penting kerana mereka ni lah yang bayar yuran full, bayar full price. Jadi mereka lah yang menghidupkan universiti-universiti di Australia. Apabila pelajar daripada China tu berhenti datang, mati satu demi satu kerana dah tak ada duit. Nah, itu kan buat saya satu yang sangat kritikal. Kita yang ada dalam bidang akademik ni, kita harus lihat apa yang berlaku di depan mata kita. Masalahnya ini,
Ini pernah ditanya ya, pelajar saya pernah tanya, kenapakah kamu, iaitu kita lah pensyarah-pensyarah ya, profesor, doktor semua, kenapa kamu semua tak membantah dan kenapa kamu tak mengubah hala tuju universiti? Jawapan saya senang. Akademik bukan kita yang menerajui proses pendidikan ni, ya. Akademik kita ni hanya pekerja, ya. Tak ada universiti yang that's run by academics. Kita tak run apa benda pun. Kita pun tunggu gaji dapat bensin habis, kan? Kerana kita adalah sebahagian dari proses itu. Kita sebahagian daripada alat jentera institusi ini. Jadi oleh kerana itulah saya rasa kalau benda ni nak berubah, kan, seperti yang saya sebut tadi, ini bukan masalah khusus kepada universiti, ini masalah kepada semua lembaga, semua institusi yang ada dalam konteks negara yang membangun dengan pesat apabila pembangunan itu didorong oleh kuasa kapital, ya. Jadi kalau kita tak faham tu, maka kita menganggap masalah ini khusus kepada universiti ini aja. Tapi tak. Baik di Germany, baik di England, baik di Australia, baik di Malaysia, Singapura, Indonesia, sama, semua sama, ya. Itu satu. Keduanya, satu lagi masalah adalah proses di mana kerana semua universiti-universiti di seluruh dunia ini sekarang telah tertakluk dengan logik pasaran gini, kan, makanya nampaknya seakan semua universiti ini melahirkan graduate yang sama. Kita mengajar disiplin yang sama, kita menggunakan metodologi yang sama. Jadi, apa yang kita ajar? Kita ajar tentang pembangunan, ekonomi, economic management, semua. Nah, kalau gitu, maknanya tak ada beza antara universiti di negara selatan dan negara utara. Antara negara terbangun dan negara membangun sama juga. Tapi buat kita yang hidup di negara membangun, kita juga ada masalah-masalah spesifik, ya, yang saya rasa lebih penting, lebih serius untuk kita menangani. Beban hutang ekonomi, beban apabila kita bergantung kepada sistem pasaran dunia. Ini economic dependency, ya. Dan konsep-konsep ini, teori-teori begini, saya rasa lebih penting untuk kita. Ya. Apalagi kita lihat dewasa ini, apa yang berlaku di Teluk, apa yang berlaku di Iran, apa yang berlaku dalam sistem ekonomi, politik dunia, teori dependency, political dependency. Ya. Buat saya, inilah yang kita patut mengajar di universiti di selatan. Ya. Kita akan faham dunia selatan, the south ini, tak wujud begitu saja. Ya. Ia merupakan satu konstruk. Negara miskin itu wujud kerana ada negara kaya. Ya. Jadi relasi antara kaya dan miskin itu satu yang relational. Ya. Jadi kalau kamu kaya, saya miskin. Nah, mengapakah negara-negara membangun ini miskin? Ya. Kita nak kena faham tu. Jadi kita nak kena faham tentang economic dependency, tentang hegemoni. Hegemoni itu sangat penting. Tapi adakah universiti-universiti di selatan, di India, ke Filipina, ke Malaysia, ke Indonesia mengajar tentang ini? Tak. Kita mengajar apa? Kita mengajar international relations, ya, international relations yang sama diajar di universiti-universiti barat. Jadi kita menggunakan teori-teori dan metodologi dunia terbangun untuk menangani masalah dunia negara-negara membangun. Nah, saya rasa itu dah salah fokusnya. Sebab itu kebimbangan dia, Prof. Sebab saya rasa kapitalisme ini dia bukan hanya berdiri macam tu. Kalau dalam konteks negara Global South ataupun negara yang pernah dijajah, mereka juga bercampur dengan kolonialisme tu sendiri. Ya, sebab kita mewarisi pendidikan yang telah ada sebelum daripada dan kita mewarisi universiti. Ya, kita mewarisi kita mewarisi universiti. Tetapi sebenarnya penjajahan yang juga turut berlaku seiring daripada penjajahan kuasa politik dalam negara kita, ekonomi, juga sebenarnya penjajahan epistemologi. Ya, benar. Kerana apabila kita tidak lagi melihat tradisi kita sendiri ataupun kita sebut local wisdom, kearifan tempatan atau apa sahaja nama sebagai sesuatu yang bernilai untuk kita ketengahkan ataupun mempunyai sesuatu perkara yang untuk kita banggakan dan kita memperdalaminya dengan lebih baik. Sebagaimana yang mudah kata kita mempunyai masalah kita sendiri dan kita tidak ada keterujaan untuk melihat masalah kita juga adalah sesuatu yang bernilai untuk kita terukai berbanding untuk kita rasa berbangga apabila kita dapat bawa tradisi barat punya intelektual ke dalam ranah kita. Jadi mungkin secara kalau Prof mempunyai imajinasi tentang
beginilah seharusnya universiti, walaupun Prof dah sentuh sebahagian ni, mungkin Prof lebih boleh lebih memperhalusinya tentang peranan yang harus dimainkan universiti di luar lingkungan barat ni, ataupun disebut negara-negara yang mungkin pernah dijajah, mereka yang sedang membangun, mereka yang terperangkap di dalam kadang-kadang masalah yang dibawa oleh kolonial sebelum ni pun lagi. Jadi mungkin bagaimanakah peranan universiti ini, dia bukan hanya harus untuk dimainkan, tapi bagaimana mereka untuk memulakan, sebab mereka tu dah terperangkap dengan berselirat sampai ke dalam untuk mereka keluar dan memikirkan apa yang mungkin Prof akan usulkan ya. Benar, dan saya rasa prosesnya harus bermula dengan proses dekolonisasi universiti itu sendiri. Mungkin Prof boleh jadi kerana saya, latar belakang saya dalam beberapa bidang, falsafah, sastra, politik dan sejarah politik. Tetapi tak dapat dinafikan, saya sendiri sedar bahawa sesetengah disiplinnya, khususnya sains politik, inilah alat yang digunakan untuk menjajah kita. Kerana pada zaman kolonial dulu, disiplin politik sains, sains politik ini adalah disiplin yang digunakan untuk memahami struktur dan sistem pentadbiran, sistem kerajaan negara-negara di Asia dan Afrika. Jadi apabila mereka faham, begini sistem kerajaan China, begini sistem kerajaan Afrika, jadi mereka dapat menawan dan menakluk kita kan. Jadi disiplin itu sendiri bermasalah. Jadi kita bermula dengan disiplin itu. Saya rasa peluang itu masih ada kerana saya kagum apabila saya di Filipina tahun lalu, saya di University of Philippines, UP Clark, mereka baru lancarkan satu fakulti yang baru. Fakulti yang baru dengan semua pensyarahnya muda-muda. Dan saya hadir pada hari itu apabila mereka membuat ucapan pertama untuk ini welcome statement kepada pelajar-pelajar baru. Dan pensyarahnya, dekannya, dia memberi ucapan dan saya sangat tertarik kepada apa yang disebut oleh dia. Beliau kata, jangan sekali-kali lupa walaupun kamu datang sini untuk belajar sains politik inilah yang digunakan untuk menjajah kita. Jadi kita bermula daripada titik itu. Itu titik permulaan kita. Kita mula dengan mengkritik disiplin kita sendiri. Kita datang nak belajar disiplin ini. Ini alat. Tapi alat ini telah digunakan berkali-kali untuk beberapa maklumat yang berbeza, termasuklah kolonialisme. Jadi kita harus mula dengan itu. Jadi contoh yang lain, kita mengajar development studies. Ini sangat popular sekarang, development studies. Apa benda ni development studies? Kalau kita lihat, tiap-tiap disiplin ada juga sejarah dia kan. Jadi kalau kita lihat development studies, apabila kita membaca tulisan falsafah penulis politik zaman dulu, kalau kita baca Thomas Hobbes, tak ada development. Konsep development tu, baca Plato tak ada, baca Al-Farabi tak ada, baca Al-Ghazali tak ada, baca Tash'us Salatin, Bukhara Al-Jahari, ada tak ditulis tentang pembangunan? Tak ada. Kerana fokusnya adalah kepada isu, jenis apa, pentadbiran apa yang kita nak. Kita nak pentadbiran yang tulus, yang ikhlas, yang terbuka, yang bertanggungjawab, beramanah dan lain lagi. Tapi konsep development itu tak penting. Tiba-tiba ia menjadi penting. Ia menjadi penting daripada abad ke-19. Apabila kita lihat wujudnya fenomena kolonial kapitalisme, di mana kolonialisme itu diterajui dan didorong dan disokong oleh kuasa kapital. Jadi pembangunan menjadi penting. Dan sekarang kita mengajar. Nah, apabila kita mengajar disiplin itu, itulah disiplin yang digunakan untuk mengubah corak ekonomi kita di Malaysia, di Burma, di India untuk menjadi satu import substitution economy untuk kehendak kapital kolonial pada waktu itu. Jadi, takkan kita nak mengajar ni tanpa bertanya soalan, dari manakah datang disiplin ni? Kenapa kita belajar ni? Dan bolehkah kita mengkritik disiplin ini sendiri? Jadi saya rasa di situlah wujudnya critical thinking kan. Critical thinking ni popular. Banyak orang suka cakap critical thinking tapi tak pernah critical juga kan. Jadi tapi sebenarnya critical thinking itu mudah. Ia bermula dengan satu soalan. Kenapa? Itu aja. Kenapa? Kenapa saya belajar ni? Kenapa saya diajar ini? Siapa yang beruntung? Siapa yang rugi? Kita bermula dengan soalan-soalan begini. Jadi proses mendapat ilmu, membina pengetahuan itu bermula dengan soalan. Kenapa? Why? Dan balik kepada soalan paling asas. Kenapa kita ada universiti?
Kenapa kita ada universiti kan? Nah, kalau kita tak dapat jawab soalan tu dengan jujur, maka saya rasa kita secara membabi buta lah masuk dalam sistem ni dan kita tak tahu apa yang berlaku. Ya, saya masih ingat profesor saya dulu, Frank Glover Smith, dia pernah kata dalam satu syarahan, dia kata, just because someone works in a bank doesn't mean he understands banking. Betul juga. Ya. Jadi semata-mata banyak orang yang masuk dalam universiti ni tak tahu kenapa mereka di sana. Ya. Apa sebenarnya yang kamu buat? Saya sangat sensitif kepada itu. Mungkin kerana latar belakang universiti radikal saya lah. Jadi yang saya nak kena tanya, tiap-tiap kali saya adakan satu mata pelajaran baru, satu topik baru, kenapa saya nak ajar ni? Kenapakah ini penting? Dan kalau itu soalan-soalan gitu kita tak sentuh pun, saya rasa proses akademik itu menjadi suatu proses yang mechanical lah. Sama dengan buat burger kat McDonald's. Semua burger dia sama aja. Saya dengar benda Prof cakap ni jauh perjalanan kita ni, Prof. Memang jauh, tapi ini bukan masalah khusus Malaysia. Ini masalah semua universiti. Di Eropah juga. Di Eropah juga. Ya, mereka menghadapi masalah yang sama. Dan akhirnya sebenarnya kalau timbul masyarakat yang kritis ataupun manusia yang kritis yang terlahir daripada universiti, barangkali itu adalah kekecualian, Prof. Maksud saya, orang yang dilahirkan oleh universiti itu kan sama. Dia kan sudah mempunyai acuan. Tiba-tiba muncul satu orang yang mempunyai berfikiran kritikal, empathy, pembangunan karakter yang baik. Barangkali itu adalah kekecualian yang mungkin mempunyai faktor lain selain daripada proses pembelajaran di universiti. Ya mungkin, tapi juga saya rasa dalam universiti itu seperti taman. Kita boleh tanam apa pun. Ya, kalau nak tanam padi, tanam padi. Kalau nak tanam bunga, tanam bunga. Tapi dalam proses ekosistem itu, saya rasa kalau kita ada satu ekosistem yang sihat, ya, kemungkinan wujudnya idea-idea yang baru, idea-idea yang berbeza itu masih ada. Tapi ini masalahnya, ekosistem yang sihat itu tak semestinya ekosistem yang aman. Yang safe, ya. Dan sekarang kan dengan budaya safe space ini, semua sensitif ni tak boleh sebut, tu tak boleh sebut, oh saya sensitif tak mau dengar ni, tak mau dengar ni. Macam mana kalau sifat keberanian itu tak ada, ya, untuk bertanya soalan-soalan yang sangat kritikal, dan juga mungkin jawapannya pun susah kita nak telan, ya, susah kita nak telan. Tapi itulah kondisinya. Itulah kondisinya, ya. Kalau kita nak hidup seperti dalam kandang, kambing dalam kandang itu tak akan melahirkan seekor singa, ya. Singa itu dia wujud dalam ekosistem yang kompleks. Dan saya tak tahu kenapa begitu susah untuk masyarakat di mana pun lah, tak bukan Malaysia saja, tapi di mana pun, kenapakah semakin susah untuk kita hidup dengan kompleksiti, ya. Ya, kerana mungkin stres hidup zaman ini, ya, dengan begitu banyak masalah yang dihadapi khususnya oleh Gen Z dan Gen Alpha, ya, dan dalam konteks begitu di mana mereka tak tahu dapat kerja, tak dapat gaji, tak boleh hidup, tak lepas ni apa nak jadi pada saya kan, bidang ni dah hilang, bidang tu dah hilang, kerja ni dah hilang. Jadi dalam konteks begitu, saya rasa ramai orang tak mahu bertanya soalan-soalan yang kritikal. Nah, ini mensusahkan lagi keadaan, ya, buat kita. Tak dapat dinafikan, ya, bahawa anak-anak muda zaman ini menghadapi masalah yang jauh berbeza daripada masalah yang saya hadapi. Bila saya kan dah mengajar beberapa generasi dah pelajar, ya, dah 34 tahun saya mengajar. Dan setiap tahun saya lihat pelajar-pelajar, ini pelajar universiti, ya, pelajar universiti makin stres, makin menghadapi masalah depresi, murung, anxiety, tak tahu tentang apa nak jadi kepada mereka masa depan. Kenapa kamu ni semua depres? Ya, saya bila kat universiti itu seronok gila, ya, umur 20-an, bebas, dapat pergi demo, dapat protes, ya, gitu. Tapi bila saya lihat anak-anak muda sekarang kan, dari segi
prioriti mereka, apa yang penting dalam hidup mereka itu jauh beda. Saya tak pernah fikir pun tentang kerja, tentang gaji bila saya umur 20-an. Saya nak belajar falsafah, saya nak belajar critical theory, dan saya suka keluar, masuk dalam aksi demo, dah pergi ke museum dan lain-lain lagi. Pelajar sekarang nak baca buku pun tak ada masa. Dah menghambat media sosial tak habis-habis, dan kemudian takut tentang perubahan, takut akan perubahan ekonomi, perubahan politik, kecewa kerana rasa bahawa mereka tak ada peluang untuk hidup yang senang, yang mewah. Jadi dalam konteks begitu, amat susahlah untuk kita memupuk keberanian ini di kalangan anak-anak muda, ya, agar mereka dapat think out of the box, ya, fikir yang benda yang berbeza. Tapi saya tak salahkan mereka kerana mereka memang lahir dalam konteks sistem sosioekonomik yang gawat, ya. Kita menghadapi krisis sedunia. Jadi baik di Germany bila saya mengajar di sana atau di Indonesia, sama saya lihat. Masalahnya sama. Dan ini masalah generasi, it's a generational problem. Saya rasa mungkin kita boleh kupas tentang permasalahan dan fenomena yang Prof sebutkan tadi mungkin dalam episod yang akan datang. Saya rasa mungkin kita kena dedicate lah satu episod untuk kita bincangkan permasalahan ni. Saya rasa menarik perbincangan Prof. Saya rasa walaupun mungkin kita tidak pergi dengan lebih mendalam dalam masa yang terhad, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mencungkil suatu senario yang berlaku di dalam fenomena pendidikan, supaya kita nampak melihat asal muasal masalah dan bagaimana harus untuk kita berhadapan, khususnya dalam konteks kita sebuah masyarakat yang sudah bersilang dengan pelbagai pengaruh-pengaruh lain lah, khususnya untuk masyarakat negara yang sedang bangun ni. Jadi Prof ada apa-apa nak tambah? Mungkin satu aja, kerana tadi dah kita sebut tentang ilmu yang tak masuk dalam kurikulum universiti, ya. Dan saya rasa ini sangat penting, apalagi di dalam konteks negara-negara seperti Malaysia, di mana ada pernah berlaku, ya, penghancuran sistem-sistem epistemologi tempatan, ya, melalui kolonialisme, di mana ilmu-ilmu lokal itu tak dianggap ilmu, ya, tak dianggap ilmu. Tapi kadang-kadang saya bagi contoh, ya, antara individu buat saya lah, ya, yang saya pernah ketemu, yang saya menganggap paling banyak ilmu pengetahuan adalah Allahyarham Nik Rashidin Husin, ya, yang pengukir kayu dari Kelantan. Idea-idea beliau lah yang saya bukukan dalam buku tentang seni kraftangan ukiran kayu Melayu, ya, Spirit of Wood. Itu semua adalah ilmunya, ya. Tapi malangnya, ini tragedinya, ini seorang individu yang telah mengumpul begitu banyak maklumat, begitu banyak data dan ilmu tentang falsafah ukiran, ya, bagaimana ukiran itu adalah satu teks yang dapat ditafsirkan dan dibaca. Tetapi kita tak menghargai ilmu begini. Buat saya, Nik Rashidin itu bukan hanya seorang yang banyak pengalaman dan ilmu, tapi dialah artis kita. Kadang-kadang orang tanya, oh Malaysia ni, di mana artis-artis kamu? Nik Rashidin itulah Van Gogh kita. Dialah Rembrandt kita, ya. Tapi oleh kerana pola hidup kita dan sistem nilai kita telah berubah, ilmu-ilmu begini tak dianggap penting atau berharga lagi. Dan kalau nak tanya, ke manakah haluan kita? Buat saya, kita universiti-universiti yang ada di selatan, di negara-negara membangun, kalau kita nak mengejar KPI dan standard dan ranking yang telah ditentukan oleh universiti-universiti di negara terbangun, kita tak akan menang. Kerana goalpost tu akan diubah tiap-tiap kali. Kita dekat, dia akan ubah. Ya, jadi kita tak boleh menang. Tapi kalau kita menilai diri kita sendiri di kalangan universiti-universiti selatan, Asia dan Afrika, dan menumpukan fokus kita kepada benda-benda lain, disiplin lain, projek-projek yang lain, seperti universiti manakah yang dapat membina satu fakulti yang fokusnya kepada ekonomi, tapi ekonomi tradisional, ya. Buat saya itu adalah satu topik yang menarik, ya. Dan kalau mengikut ranking itu, mungkin universiti-universiti selatan lebih canggih, lebih ke depan
kalau dibandingkan dengan Harvard atau Yale ya di sana. Jadi mungkin kita nak kena tanya jugalah kenapalah kita ni mengikut ya begitu patuh, begitu taksub kepada sistem ranking yang telah ditentukan oleh negara-negara yang kaya, yang kuat, tapi kita mengabaikan sistem nilai dan ranking kita sendiri. Itu sama jugalah kalau tengok dari segi standard estetik kita pun, kita masih menganggap diri kita ni tak cantik lah, tak handsome kerana kulit kita tak putih, mata kita tak biru, rambut kita tak blond. Itu kan merepek ya, nonsense. Jadi akhirnya balik kepada soalan penjajahan, itu hanya membuktikan bahawa kita masih dijajah lah. Sebagaimana Syed Hussein Alatas menyebut tentang captive mind lah. Captive mind. Minda tertawan. Ya. Dan banyak captive mind di universiti. Banyak captive mind tu di universiti. Baik Prof, terima kasih. Saya rasa episod yang banyak membuahkan buah fikiran yang baik untuk saya secara personal dan juga mungkin teman-teman yang menonton di dalam podcast kita. Sehingga berjumpa lagi Prof. Okay, terima kasih.